Hey what up guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Alhamdulillah cuaca yang cantik pagi ni. Kita nak Sun Mori dengan Z900 SE. Okay guys, let's go. Kita nak ke BHP Gombak ni. Kita nak regroup. So kalau korang nampak aku pakai jaket apa, kita pakai Rabbit and Wheels guys. So hari ni ride lepak minum-minum dengan geng Rabbit. So come and join us. Bagi siapa yang tak ada jaket tu, boleh check Shopee kita orang, ataupun korang boleh WhatsApp direct untuk mau datang kedai lah. Senang boleh nak test baju ke apa. So pagi ni kira panggil ride select lah, bukan select lah, kira siapa yang pernah beli Rabbit dengan kita orang, so dapat lah special invitation. So kita sambil tu kita review Z900 SE yang terbaru ni. SE ni dia ni lah, ada Ohlins mono, fork pakai KYB, Brembo master pump, Brembo caliper, master pump masih lagi Nissin. Itu je beza dia. Tapi beza harga dia, kalau yang standard version 48,000 lah, 47,900. Untuk SE 60,900. Actually tangki dia besar, dia gini isi minyak lu sebelum nak ride ni. Sebab tinggal satu bar je. Yang bestnya dia ada auto cruise. Korang boleh check video first impression aku masa hujan-hujan tu. Memang cuaca sekarang hati-hati ya guys. Hujan sama ni. So kita pump minyak dulu menggunakan satu. So tangki dia 17 liter. Isi full sikit. 17 liter tapi 17 liter dah penuh ni. So tadi ada banyak lagi lah balance. Tapi tak apa, teruskan perjalanan. Let the good times roll. Just more like it. Motor ni 200 steady tau for inline. Nice. Solid. Syok gila bawa. So janji sepatutnya kumpul dekat BHP Gombak tu pukul 8. Tapi banyak benda nak kena settle pagi ni. Kita pukul 8 masih lagi kat sini guys. So aku dah connect dengan Radiology app. Tak tahu dia auto connect apa, sebab ni masih dia tunjuk ada tapi dia tak connect dengan phone lah kot. Entahlah, Radiology app ni bagi aku dia macam untuk track detail macam tu je lah. Dia tak ada detail sangat. Tapi aku masih nak memahami lagi, sebab motor ni terlalu banyak IMU axis semua. So macam kita nak kena belajar agak dia punya riding mode semua ni. Aku macam tak pasti lah, sebab banyak kali KTRC engage tau. Sebab kita kat road mode ni, and gear 1 pulas dia memang ternaik. So masih lagi nak memahami. Sebab ni baru 3 kali aku ride motor ni. Musim hujan guys. Ni alhamdulillah cuaca cantik pagi ni. Dia anggaran hujan petang kot. So harap hari ni semuanya berjalan lancar. Shifter up down. Woohoo. Tapi memang best lah motor ni. Sebab aku suka dia punya belakang lah, daripada dia punya depan tu nampak kecil sikit yang model ni. Model yang lama tu lagi garang.
Yang ni dia more pada sebab dia dah pakai projector headlamp, so dia nampak macam motor kecil sikit lah daripada jauh. Aku ingat kalau daripada motor lain tengok side mirror kan, tengok belakang ada motor Z9 baru ni rasa macam MT-15 ke. Dia nampak kecil lah, tak padan dengan saiz dia. Panduan compare dengan yang sebelum ni, yang ni lebih power mendadak-dadak lah. Sebab ni aku pakai mode road je ni, tak tukar sport lagi. Saya ada pakai Dunlop Sportsman macam biasa lah kan, road sport Dunlop lah. Untuk cornering solid. Yes. Tak ada rasa goyang-goyang ke bobol-bobol, tak ada. Compare dengan MT-09 lah. MT-09 standard aku dulu tu, kalau kona akan rasa lah membuai. All-in bro, bayar tambah dekat 20k takkan lah tak sedap kan. Yeah. Estimate sampai pukul 8.20 lah. Okay lah, sampai turun nak ride kan. Sebab kita tayar golek 8.5. Kalau Malaysia ni ride compare dengan Jakarta ke, macam aku selalu ride Jakarta, dia orang punya Sunmori tu pagi tau, betul-betul pagi lah, 6 pagi tu dah atas jalan lah. Sebab dia orang kan lambat 1 jam kan. Leceh lah lori ni. Memang solid lah, very solid. KTRC dia menyala-nyala. Dalam banyak-banyak tag ni dia masih lagi tak ada TPMS lah. Motor ni daripada tepi main surf, dari depan dia kurang sikit. Lama tu tak ride weekend ni, sangat lama. Aku rasa tahun ni boleh kira lah ride dari Ahad Sunmori ni. Pegangan masa guys. Tapi tak apa, sebab kita pakai motor as a daily, so tak ada lagian sangat nak ride tu. Dia ada dua layout lah. Lagi satu type yang macam flat biasa tu. Aku suka ni sebab dia ada gyro ni. Ni kita kena adjust sikit lah. Jauh sangat ni daripada jari aku. Tapi braking okey. Kira satu jari je. Motor apa kat depan tu? Jalan basah, jalan basah, jalan basah. Hati-hati. Aduh, macam MT-09. Macam KTM Duke 690 yang lama.
lah guys. Very solid. Dia tak ada rasa goyang apa, so lagi yakin lah nak pulas tu. Tapi dia punya KTRC asyik engage aku risau. Jadi macam ada power cut sikit. Max lane, oh dia ada lane angle kan, nampak 34, 35. Hai, kita biasa-biasa je 34, 35 je. Tak adalah nak turun sampai 45 kan. Average range lah, dia ada range 141 kilo lagi. Dia sedap bawa dia. Riding position dia bagi aku untuk naked bike, dia tak terasa kuat sangat angin. Sebab kau dah biasa bawa NT09 kan. NT09 tu sebab dia macam menegak sikit lah. Tapi still handlebar dia masih lagi rasa upright sikit compare dengan yang sebelum ni. Jam pukul 8.10. Okey. Tempat. Kau bawa coil line ni kau tak ada rasa vibration lah. Dekat higher RPM nak pulas lah. Itu sebab lagi yakin lah nak pulas, sebab coil line lebih smooth. Ni dah 38 Alin. Lama tak jalan pun dah baru. Lawa motor bro, Bitstrom 250 SX. Kalau nak ride hari ni memang syok lah. Sebab cuaca cantik. Minggu ni memang hujan je guys. Berat dia 214 kilo untuk model SE ni. Untuk model yang biasa kurang 1 kilo, 213. Ada BMW. Ni naik hari tu boleh jatuh pula pengadang jalan tu. Macam yeah, it's a Duke. $790. So macam banyak gila motor ni. So kita buat special present lagi. Aduh, jalan barai. Bila nak siap ni? Banyak motor ni.
Cuaca cantik. Nampak? Adakah ada pemukatan di depan? Ni geng-geng X-Max ni. Smax tu. Kita duduk belakang Z lah, Z8. Naik motor first time pun, naik motor jam ni. First time naik motor jam guys. Ada JPJ, confirm. Jangan potong-potong. Oh, nak ride ni. Alah, dia jadi punca. Macam nak keluar border Kita sebab bawa motor standard, so kita tenang-tenang ya. Polis. Berhati kena. Side mirror saya clean bang. Basket. Salam. Okey, sama. Iceo dah 820. Penuh dah motor. So kita end kita punya vlog kat sini. Nanti kita akan prepare untuk ride Rabbits pula. So sampai sini dulu. Nanti korang stay tune for the next video. Kali ni motor penuh. Mana geng Rabbit? Dia dah collect kat mana? Mana Syah? Oh ni Syazwan. Oh depan ni. Nice. Alright. So kita dah sampai. So ada barisan rabbit-rabbit juga yang dah sampai. So let's go. Kita bersapa. Assalamualaikum. Hai, Hang. Tadi ada Roblox ni. Hang.